Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak pergi mancing udang guys. So this is Karim. Yo, what's up guys? What's up guys? So Karim tengah pasang umpan. By the way, kita dah dekat Damansara and this is Arif Hazim. Okay, so dia pun tengah macam mana nak pasang umpan. Potong lah, potong kecil. tak. Jangan pakai banyak kok. Nanti dekat lah. Alamak, yang tak ada seni Okay, so ni umpan kita. Tak fokus pula. Nampak? Slow. Sambil tu kita makan sekali dengan jeruk mangga Alif Syuki. Sedap guys. Kalau korang nak, aku letak sekali dekat link description kat bawah. Papa laris. Papa Laris, nampak? Make sure original guys. Very original. Sedap tak? Oh. Member siap buat Maggi. Oh. Dia tengah cari mana udang. Oh. Dia pergi cenduk ke pancing dia. Jangan dapat banyak. Dia makan kopok je. Laki healing, tahu-tahu kat tempat mancing. Ya, betul bang. Tengok sikit Karim. Wah. Hop. Oh. Senyum terus. This is crazy guys, you know. This one is big, so big. Weh, besar tangan weh. Dapat agak oh. Selalu banyak je. Kita tak kumpau lah. Wah. Aku umpan tu sebab dia tak boleh gerak weh. Dia tak bergerak. Kita dapat satu besar guys. This is crazy guys. Tak ada. Oh. Berapa ekor? Adalah dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak Oh, tak terkira bro. Tak terkira, Tak bro. terkira, sorry. Yang sejam malah. Handalan ni, handalan nak mancing. Weh, paling besar. Belanja sikit. Oh, ni paling besar kan? Oh. Besar ni. Weh, besar penumbuk. Dalam ni semua kecil kan? Guys, this is crazy guys. Dapat lagi. Besar. Ini yang kedua. Yang keberapa ni? Ni keberapa? Tak terkira lah. Sebab dia kalau kau tarik, dia melekat tu. Yang ni dah ke-18 lah. Ke-18. 2 ekor lagi, kita orang dapat sekilo. Balik modal. Apa balik modal? Sebab dia kalau kau tarik, dia melekat terus lah. Tapi make sure kena tajam. Dia punya... Kepek dia punya kepala dia bawa. Faham? Pegang terus. Ni cuba kau guna kain. Macam ni. Dah jom lah. Jangan. 6 jam pun abang yang dapatkan kau punya. Satu tu pun orang ambilkan. Lepas tu dia boleh tanya apa bang kat udang tu. Dah kenyang ke belum? Dah kena tarik. Dah bergerak-gerak umpan dia tadi. Okay guys, so dah settle, dah ambil semua udang, dah collect. Sampai sini saja video kita. Thank you so much and see you guys for the next video. Ciao.